Bayangkan kalau satu hari setiap rakyat Malaysia ada rumah sendiri, hospital tak lagi sesak, universiti percuma untuk semua, gaji lebih tinggi dan Malaysia muncul sebagai kuasa ekonomi Asia Tenggara. Bunyi macam mimpi, tapi ada anggaran yang menyatakan Malaysia mungkin telah kehilangan sekitar 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah dan ketirisan ekonomi. Hari ini kita nak bayangkan satu perkara, kalau duit itu tak pernah hilang, Malaysia boleh jadi apa? Untuk faham betapa besarnya 4.5 trilion ringgit, kita bandingkan dengan belanjawan negara. Belanjawan tahunan Malaysia sekitar 350 bilion ringgit dan RM4.5 trilion bersamaan lebih 12 tahun bajet penuh negara. Maksudnya kalau hari ini kita hentikan kutipan cukai dan hanya guna 4.5 trilion itu, negara masih boleh berjalan lebih satu dekad. Sekarang kita pecahkan jumlah itu ikut agihannya logik. Kita bayangkan ia dibahagikan kepada pendidikan, kesihatan, pertahanan dan pembangunan ekonomi. Kita mula dengan pendidikan. Kalau 30% diperuntukkan, jumlahnya sekitar 1.35 trilion. Kos membina sebuah universiti penuh sekitar 2 hingga 3 bilion. Dengan 1.3 trilion, Malaysia boleh membina ratusan universiti baru. Atau kita tak perlu bina terlalu banyak. Kita cuma jadikan pendidikan tinggi percuma. Kos pendidikan tinggi percuma dianggarkan sekitar 15 hingga 20 bilion setahun. Dana 1.35 trilion boleh menampung puluhan tahun pendidikan percuma. Bayangkan generasi muda tamat belajar tanpa hutang PTPTN, sekolah luar bandar ada makmal moden, ada pusat STEM, ada makmal AI, guru dilatih setaraf antarabangsa. Kalau dana itu tidak dibelanjakan sekaligus, sebaliknya dilaburkan dengan pulangan 5% tahun, ia boleh menjana puluhan bilion ringgit setiap tahun hanya daripada dividen. Itu saja boleh mampu menampung sebahagian besar kos pendidikan negara secara berterusan. Sekarang kita pergi kepada kesihatan. Kalau 30% lagi diperuntukkan, kita ada 1.35 trilion untuk sektor ini. Kos membina sebuah hospital moden dianggarkan sekitar 800 juta hingga 1 bilion. Dengan dana sebesar itu, Malaysia boleh bina lebih 1000 hospital baru. Masalah hospital sesak boleh diselesaikan. Tempoh menunggu pembedahan boleh dipendekkan, rawatan kanser boleh diperluas dan dibiayai sepenuhnya. Ini boleh diwujudkan sistem kesihatan universal setaraf negara maju dan teknologi pembedahan robotik boleh diperluaskan. Rawatan genetik dan pusat kanser bertaraf dunia boleh dibangunkan dalam negara. Jika jumlah ini juga dilaburkan dengan pulangan 5% tahun, hasil tahunannya boleh mencecah puluhan bilion ringgit untuk memperkukuh sistem kesihatan tanpa membebankan rakyat. Dengan keluaran baju intraday label terkini yang nampak lebih eksklusif dan premium, korang juga tak akan pening kepala dan terbeban kerana harganya sangat berpatutan. Dan anda boleh dapatkan dengan hanya tekan link pada description yang ada di bawah. Seterusnya, sektor pertahanan. Kita peruntukkan 20% bersamaan 900 bilion. Bajet pertahanan tahunan Malaysia sekitar 25 hingga 30 bilion. 900 bilion bersamaan lebih 30 tahun bajet penuh pertahanan. Malaysia boleh memiliki sistem pertahanan udara berlapis, armada laut moden sepenuhnya, jet pejuang generasi terkini, pertahanan cyber yang canggih dan industri pertahanan tempatan yang berdikari. Akhir sekali, pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kita bayangkan 20% lagi iaitu 900 bilion. Projek rel laju dianggarkan sekitar 100 bilion. Dengan jumlah ini, Malaysia boleh membina beberapa rangkaian rel laju merentasi negeri. Transit bandar moden boleh diperluas ke semua negeri utama, pelabuhan dan lapangan terbang juga boleh dinaik taraf bertaraf global. Atau dana itu boleh difokuskan kepada industri masa depan, semikonduktor, kecerdasan buatan, tenaga hijau dan teknologi tinggi. Jika dilaburkan dengan pulangan 5% tahun, ia boleh menjana puluhan bilion ringgit setiap tahun untuk dana pembangunan jangka panjang. Status negara bermartabat tinggi mungkin juga boleh dicapai dengan lebih awal. Tetapi yang paling penting bukan sekadar angka pembinaan atau pelaburan. 4.5 trilion mempunyai kesan gandaan ekonomi. Mungkin hari ini pendapatan per kapita kita jauh lebih tinggi, jurang kaya dan miskin lebih kecil, kos sara hidup lebih terkawal. 4.5 trilion bukan sekadar nombor yang besar. Ia mewakili peluang yang terlepas. Soalan sebenar bukan hanya berapa yang hilang. Soalan sebenar ialah apa yang kita mahu untuk 26 tahun akan datang. Kalau kita belajar daripada sejarah, masa depan masih lagi boleh dibentuk. Pilihan itu sentiasa ada. Nak terlebih banyak info menarik, you pelajari intraday.my.